Alamak, habislah aku. Nah, makanan Oyen. Hai Oyen. Dan itulah cara kamu menggunakan taktik. Nadira, Ya, cikgu. macam mana kamu mahu guna ilmu cikgu beri ni dalam perlawanan sebenar? Maaf, cikgu. Tapi selama ini aku tak pernah jadi wira yang baik pun. Diri aku pun tak boleh nak selamat, apatah lagi orang lain. Berguna ke aku ni sebagai seorang wira? Okey semua, latihan serangan akan mula sekarang. Alhamdulillah. Raksasa telah melepasi tujuan selamat. Jangan risau semua, perkara ini biasa berlaku, jangan bimbang. Nyora, janganlah takut sangat. Lagi? Hah? Uish. Wih. Apa semua buat di sini? Kau siapa? Tengok kamu, takut dan lemah. Sepatutnya kamu berhenti mensyukur dulu lagi. Aku tanya kau siapa? Alamak. Kamu rasa kamu kuat? Wih. Hah? Lihatlah kawan-kawan kamu yang kamu tinggalkan. Macam mana kau? Ya, kamu masih tak faham ke? Kamu yang ciptakan aku. Sudah lama saya menjadi kawan kamu, Nadira. Dan ibu kamu masih ada, tentu je kecewa dengan kamu. Hah? Ibu? Maaf ibu, Nadira tak dapat menjadi anak yang bagus untuk ibu. Ibu tak akan marah Nadira atas kesilapan Nadira. Ibu percaya Nadira boleh menjadi seorang yang hebat suatu hari nanti. Ibu. Tidak, kau tak guna. Tidak, kau salah. Aku ada keluarga yang percaya pada aku, kawan-kawan yang percaya pada aku. Dan aku percaya aku boleh. Tidak. Hah? Oi, bangun. Telas dah habis. Oh, maaf. 一般希腊概念的迪莱费那问题，武汉买报纸里。 Sebenarnya, permulaan kejayaan bukan sahaja usaha tetapi keyakinan untuk berjaya.